Kalau saya terbeli sampai duit habis, saya boleh pajak je emas saya. Apa yang risau? Ataupun jual balik kalau saya nak pakai duit. Dan saya yakin, kalau saya sampai terpaksa jual balik emas tu, memang saya betul-betul perlukan duit. Dah habis dah duit lain. Bila saya guna formula tu, emas saya sentiasa bertambah. Harga emas ni sekitar berapa ni? Harga ni masa dikeluarkan design ni 170 sahaja. Kalau nak jual balik saya dapat berapa ni? Saya nak jual balik hari ni dapat 300 lebih tau. Itu kelebihan emas ni. Tetapi adakah saya nak jual sebab kenaikan? Saya tak jual sebab kenaikan. Saya jual sebab kalau saya nak masuk rumah baru, saya nak buat down payment rumah, saya nak masukkan perabot untuk penyewa, benda-benda macam tu. Okey, saya yakin emas ni akan terus naik sehingga 400, 500, 600 dan seterusnya. Okey, berdasarkan track record 82% emas naik dalam masa 5 tahun. Kalau 82% daripada harga hari ni, 5 tahun lagi berapa? Berdasarkan track record. Saya bukan nak prediction ya. Saya hanya berdasarkan unjuran. Dalam masa 5 tahun lagi, inilah harganya berdasarkan track recordnya. Jangan separuh dengar. Saya bukan buat prediction. Saya hanya berdasarkan dia punya rekod yang belakang-belakang. RM600 1 gram. Kalau 1 dinar berapa? Sekarang 1 dinar ni 1,400. 2,600. Mahal lah. Percaya ke tak percaya? Saya yakin dia akan sampai juga harga ni suatu hari nanti. Tuan-puan tak perlu tunggu. Beli saja 1 bulan 1 gram. Ada banyak beli banyak. Ada sikit boleh beli minimum 100.